Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, saudara Cik Gubat daripada Solidariti Anak Malaysia, saudara Indrapura, Anda surah, selalu silap. Anda surah. Seluruh pimpinan SAMM, pimpinan PAS, pimpinan keadilan DAP, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama. Saya ni dalam keadaan tak apa segar lah sikit. Kalau tak segar, Kelantan itu gila. Lidah tak apa sehat, kuat. Pagi tadi saya berada di mahkamah Batuas, kes Bukit Kepong. Kemudian bekerja balik ke Kuala Lumpur untuk mesyuarat sekejap. Pukul 8.30 lebih tadi baru bertolak di Kuala Lumpur. Kecut, tak tahulah ada AES atau tidak berjalan tu. Dapat sampai bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Hadirin sekalian, pilihan raya ni memang dah dekat. Rosmah setuju ke tak setuju ke kena jadi. Ramai orang kata bulan 3 lah, bulan 4 bila pun adalah dekat. Banyak penceramah dah bercakap tadi. Saya pun tak tahu apa yang mereka cakap. Jadi kalau berulang, minta maaf. Sebab yang dah cakap tadi tu saya dengar separuh Cik Gubat, yang lain-lain tu tak dengar. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita pernah dijajah oleh British. Orang putih ni dia penjajah, dia jadi kita ni sebagai kuli lah. Hasil mahsul dia kau, dia bawa balik ke England, dia majukan negara dia. Sini dia tinggal sikit-sikit untuk buat pembangunan ala kadar di Melaya ini. Tetapi satu kebaikan yang ada kepada British ialah dia meninggalkan satu sistem pentadbiran yang baik. British meninggalkan satu sistem terutama melahirkan pegawai-pegawai kerajaan yang berwibawa, berintegriti. Mereka, pegawai kerajaan mereka cukup hebat. Di England sekarang pun macam tu, di Melaya pun begitu. Pegawai yang mereka latih penuh dengan integriti, kerja betul, telus, tak tipu. Kalau dalam bidang pendidikan, tuan-tuan boleh kenal Profesor Engku Aziz. Ini British train. Dr. Arsyad Ayub, Profesor Rosdan Baba, Profesor Ainuddin Wahid. Ini semua belajar dan bekerja di zaman British. Dalam bidang pentadbiran,
Tuan-tuan akan teringat orang seperti Tan Sri Ahmad Nordin, Datuk Hassan Harun. Dia ni pengarah JPJ, dia pombat rasuah. Dia tak kira teksi kepunyaan menteri boleh tangkap. Ini terkenalnya pegawai-pegawai kerajaan yang dilatih oleh pemerintah British. Dalam bidang kehakiman, tuan-tuan tentu teringat kepada Tun Saleh Abbas, Tun Sufyan, Tan Sri Harun Hashim. Mereka ni bila buat keputusan, dia lihat pada kes, dia tak lihat pada orang. Walaupun kes yang dibawa depan dia tu kes UMNO, bila tak ikut peraturan pendaftar pertubuhan, Tan Sri Harun Hashim isytihar UMNO parti haram, diharamkan UMNO. Ini Tan Sri Harun Hashim. Artinya mereka bertugas waktu itu without fear and favor. Begitulah juga dalam bidang yang lain. Election Commission, SPR. Kita lihat pilihan raya tahun 59. Pengundi, terutama orang Melayu, masih banyak lagi buta huruf. Mak saya boleh baca Al-Quran tapi tak boleh baca tulisan lain. Kakak-kakak pun macam tu. Dalam keadaan pengundi masih buta huruf, PAS boleh menang dan memerintah dua buah negeri, Kelantan dan Terengganu. SPR waktu itu betul-betul menjalankan kerja pilihan raya. Dia daftar orang kampung, dia ambil IC, daftar, banyakkan tak boleh sign, banyakkan tempek jari, cop ibu jari. Pilihan raya tahun 50-an, 60-an, calon-calon parti bebas. Kadang-kadangnya tak ada counting agent, tak ada polling agent, tak ada kursus baca macam sekarang ni. Polling agent, counting agent, tak ada kursus. Calon-calon bebas pun boleh menang. Calon berhaluan kiri, parti kiri lah kita kata, kepala lembu kan sosialis kan boleh menang. Kerja mereka berkempen, daftar sebagai calon, kempen lah. Ceramah, pergi kedai kopi, apa kata kira kempen. Hari mengundi, saya ambil contoh calon Selangor, Cikgu Jabbar. Dia bertani bebas. Dia tak pergi tempat mengundi, dia tak pergi tempat kira undi. Dia duduk di rumah. Lebih kurang pukul 9 malam, SPR telefon, cikgu, tolong datang ke tempat kira undi. Kenapa? SPR beritahu, cikgu menang. Dia tak ada counting agent, dia tak ada polling agent, dia menang. Sekarang ni, kalau tak ada counting agent tempat kira undi, SPR tipu ke tak? Tipu ke? Artinya kewibawaan SPR hilang, kewibawaan polis, kewibawaan pegawai kerajaan, semua hilang. Integriti mereka hilang bila campur tangan politik berleluasa, terutama campur tangan parti pemerintah. Semua kerosakan ini berlaku secara besar-besaran di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad. Inilah dia bapak pelingkup negara. Mana kamera tolong bagi ke RTM. Tun Mahathir Mohamad, bapak pelingkup negara. Semua institusi ini yang dari sekalian rosak sampai sekarang. Sama ada kehakiman, kepolisian, pentadbiran, SPR. Hujan lalu itu.
Hujan lalu kejap ya. Hadirin yang berhormati sekalian, baru nak marah kat Mahathir tu. Oleh itu hadirin sekalian, kita lihat bila berlaku pilihan raya di tahun 70-an, 80-an, terutama 80-an, 90-an, setiap kali lepas pilihan raya, kelir kecil atau kelir umum, kita buat postmortem. Saya banyak kali jadi pengurusi postmortem. Apa dia jawapan daripada postmortem? Yang pertama, the end. Pemerintah guna uang yang banyak. Yang kedua, SB Special Branch memihak kepada UMNO. Yang ketiga, media yang tidak adil. Yang keempat, masa kempen terlalu pendek. Yang kelima, pemerintah guna uang terlalu banyak melebihi daripada hak yang ditentukan. Begitulah hadirin sekalian, setiap kali pilihan raya, postmortem kita macam itulah juga, yaitu kita ulang-ulang memberitahu orang ramai, ini dia punca kita kalah. Betul tak? Sampai bila kita nak macam tu? Oleh itu kami, beberapa orang pimpinan parti, pemimpin-pemimpin NGO, kita berbincang. Akhirnya kita mengambil keputusan, rakyat perlu keluar ke jalan raya untuk menuntut pilihan yang adil dan bersih. Itulah berlaku Bersih 1 pada 10 November tahun 2007. Ini yang berlaku bersih ni. Kita berlagak lebih kurang 100,000 orang ke Istana Negara, pakaian kuning, menuntut 4 perkara supaya pilihan raya bersih dan adil. Hasil daripada kesedaran rakyat menyertai pilihan raya dengan tahu bahawa lawan kita akan menipu, akan menekan dan sebagainya. Kebangkitan orang-orang India menuntut hak mereka karena mereka adalah kalangan cukup miskin. Para peguam yang berlagak di tengah hujan di Putrajaya menuntut rule of law dan kedaulatan undang-undang diperbetulkan. Campur semua tidak puas hati rakyat itu. Datang pilihan 2008, kita menang 5 buah negeri. Nampak ada perubahan yang berlaku. Lepas menang 5 buah negeri, hadirin sekalian, kita lihat tuntutan bersih ditunaikan oleh pemerintah atau tidak? Tunai atau tidak? Media makin teruk tak adil. Daftar pemilih tidak bersih, telah disebut tadi oleh Cik Kubat. Beranak tahun berapa tadi? 80 jadi pengundi itu 80. Meninggal dunia dah 17 tahun. Nama masih tersenarai dalam daftar pemilih. Ni seorang mami Tanjung, mami ini. Dia jumpa saya, dia kata, "Bang Man, nama suami dia masih tersenarai dalam daftar pemilih. Dah meninggal 17 tahun dah." Saya kata, "Mami, jangan bimbang. Kalau rindu pada suami, tunggu hari mengundi. 8 pagi hingga 5 petang tunggu tempat mengundi. InsyaAllah arwah suami mami akan balik mengundi." Dia kata, "Iya kan?" "Ya. Itulah dia Malaysia, tanah airku, Wan Malaysia." Banyak dah didedahkan oleh Pemuda PAS, oleh SAMM, oleh Fauziah Saleh, oleh berbagai-bagai NGO dan orang perseorangan hal daftar pemilih yang pincang ini. Hadirin sekalian, nampak SPR membetulkan keadaan atau tidak?
Hal media dah tentu dah. Hal daftar pemilih yang begitu teruk. Begitu juga institusi awam makin digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam nak memenangkan mereka. Maka kita buat keputusan, bincang dengan NGO dan sebagainya, perlu turun bersih sekali lagi. Kali ini bersih dua. Ingatkan tidak? Bersih pertama dekat 1,000, bersih dua dan lebih 200,000 orang turun. Walaupun dikecam dengan berbagai cara, mereka nak buat rusuhan, mereka nak buat kacau bilau, rosak harta awam, rakyat tak makan dengan serangan media BN itu. Mereka turun bersih dua. Bersih dua lah saya kena langgar ni, ada bersih dalam lutut sampai hari ini. Hadirin sekalian, bila mereka lihat rakyat makin berani menuntut hak soal keadilan dalam pilihan raya, maka Perdana Menteri buatlah satu pengumuman, iaitu Parlimen menubuhkan Select Committee, jawatan kuasa istimewa Parlimen, untuk mengesyorkan kepada kerajaan supaya pilihan raya lebih adil dan bersih. Select Committee ini diketuai oleh Maximus Ongkiri. Jawatan kuasanya daripada PAS Dr. Hatta Ramli, Keadilan Azmin Ali, DAP Anthony Luk, dan campur yang lain itu mereka pun buatlah saja syur kepada kerajaan. Di antaranya mesti buat suruhanjaya siasat hal pemberian kad pengenalan khasnya di Sabah. Kemudian celup jari masa kempen yang agak sesuai, undi pos nak ditukar kepada undi awal, dan ada beberapa perkara lagi yang disyorkan oleh Select Committee ini. Mereka tubung wang rakyat digunakan, mereka bekerja terbang ke sana, terbang ke sini, pergi tengok sistem pilihan di England, pergi tengok di Jerman dan sebagainya. Adakah kerajaan ikut apa yang disyorkan oleh badan bebas ini? Ikut atau tidak? Tak ikut. Yang ikut celup jari. Itu pun celup jari orang selepas mengundi baru celup jari. Ini celup jari dulu sebelum mengundi. Artinya bila ada hitam di jari boleh dapat kertas undi. Bila ada hitam sekali, dia boleh dapat kertas undi tempat ni, boleh dapat kertas undi tempat ni, boleh dapat kertas undi tempat ni. Di dunia lain, lepas mengundi celup jari. Artinya bila celup jari, dia dah mengundi, dia tak boleh dah pergi ke mana tempat pun diterima untuk dapat kertas undi. Di Malaysia, celup jari ada hitam boleh dapat kertas undi. Ini berbahaya. Ada undang di sebalik ni. Betul ke tak? Bila kita tengok syur jawatan kuasa ini tak ditunaikan, sekali lagi NGO berkumpul, berbincang bersama dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat, kita bersetuju untuk turun sekali lagi bersih 3. Ambega dan Datuk Samad Said mengepalai himpunan kita. Bersih 3 lebih ramai, lebih 300,000. Artinya rakyat makin menuntut keadilan dalam pilihan raya ini. Kita lihat pula hadirin sekalian, bersih 3, kerajaan bertindak begitu kasar. Polis menyebarkan berita palsu, kononnya anggota polis telah terbunuh. Mereka bertindak pukul anak-anak muda. Ada tak yang hadir malam ni kena pukul? Ni, ibu bak ni. Ngefepak, tendang, terkajang. Dia ambil anak muda dia, tarik pergi belakang masjid Jamek. Tendang, fepak, pukul dengan kayu. Semuanya itu divideokan. Betul tak? Ada budak kita duduk tiap bangunan sana ambil ni, ambil gambar YouTube. Sekarang tak boleh tipu. Dia pukul 6 petang. 6-5 minit, bapaknya duduk Madinah dah tahu. Celaka anak aku kamu sepak macam ni.
Pukul 7 dia kena hentak di belakang pertama komplek. 7:05 orang New York dah tahu. Betul ke tak? Ini polis cukup buruk dalam himpunan bersih 3. Interview Suhakan buat inquiry. Memang polis tak pakai uniform atau pakai uniform tak pakai nana, melakukan segala bentuk kekerasan kepada orang ramai yang tak bersenjata. Hishamuddin, Menteri Dalam Negeri yang mulut besar tu, dia kata Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan video yang sebenarnya. Sekarang dah 1 tahun setengah. Ada tak video itu dikeluarkan? Ada ke tidak? Karena kalau dia keluarkan, sah tipu. Karena video sebenar yang tanpa ditapis telah teredar di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Hadirin sekalian, ini himpunan bersih 3. Bila melihat keadaan itu, larang berkumpul dia datang juga, larang berkumpul datang juga. Akhirnya sekali lagi Najib Transformer ini memutuskan untuk pindah akta di Parlimen, iaitu dibuat akta apa? Akta Perhimpunan Aman. Lululah akta ini. Kita pula lihat ada sekalian selepas bersih 3. Macam biasa juga penemuan-penemuan kita dapati, terutama SPR langsung tidak buat perubahan ke arah kebaikan. Betul ke tak? Maka kita sekali lagi, kali ini kita nak turun dalam himpunan kebangkitan rakyat. Hadirin sekalian, saya dipilih sekali lagi untuk jadi pengarah himpunan. Bersama dengan rakan-rakan yang lain, kerjasama NGO, anak muda, SAMM dan semuanya, kita pun bergeraklah satu negeri ke satu negeri. Mula di Seremban 3 hari bulan November. Hujan bukan macam tadi ni, hujan lebat daripada petang sampai ke malam. Kehadiran lebih 20,000 orang Cina ni dagang datang dengan ceramah. Tapi dia datang duduk tengah hujan 8 malam sampai 12 malam. Jarang orang Cina boleh duduk gitu. Begitu ada sekalian NGO dan semuanya lah terlibat. Himpunan kedua kita buat di Kelantan, di Stadium Sultan Muhammad keempat. Kita lihat penuh dan melimpah stadium. Ustaz yang jadi tu imam sembahyang hajat tu, selalu dia sembahyang hajat barangkali 15-16 orang. Hari itu dia tengok ribu di belakang. Bila ribu di belakang sembahyang hajat, dia kata sah amno KO. Maka masa dia berdoa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, KO amno KO. Dia kata sah lah kalau macam ni punya ramai KO lah amno. Siapa pun tak sangka dia nak buat dalam doa. Hantu BN hantu. Saya terkejut. Dia kata ni doa apa macam ni? Rupanya orang kata hati dia ada tengok kat dalam tu, dia geram sangat. Tan Sri Gau pun terkejut. Tan Sri Gau bola itu dia tak sembahyang hajat lah. Dia duduk makan nasi. Dia kata apa jadi ni? Saya kata special doa malam ni. Lepas tu ada sekalian, kita pun bergeraklah. Pergi pula ke Kedah, pergi pula ke Johor, ke negeri-negeri lain, sampailah selesai. Dan akhirnya kita nak buat himpunan akhir 12 Januari. Kita mesyuarat. Lepas tu panggil press conference, sidang akhbar. Wartawan tanya saya, himpunan ini nak buat di mana 12 Januari? Saya kata di Stadium Merdeka. Kalau tak dapat Stadium Merdeka, di manakah pilihan kedua jawatan kuasa ini? Bamat nak buat di mana? Saya kata pilihan kedua Stadium Merdeka. Kalau pilihan kedua tak dapat, kerajaan tak beri, nak buat di mana?
Saya kata pilihan ketiga, Stadium Merdeka. Kita pilih Stadium Merdeka sebab kita nak memerdekakan rakyat kali kedua. Betul ke tak? Betul. Sebab kita sekarang dijajah oleh UMNO dan Barisan Nasional. UMNO BN bukan lagi political party, dia sudah jadi penjajah. Betul? Betul. Dia bukan lagi bertindak sebagai political party yang dapat kuasa. Dia sudah bertindak sebagai penjajah. Kita mesti merdeka daripada UMNO BN ini. Betul? Betul. Kok ada yang kata tak betul lagi? Hadirin sekalian, seminggu sebelum himpunan, Ketua Polis Negara Tan Sri bersetuju untuk terima kita berjumpa. Dia panggil saya seorang, cakap saya nak pergi seorang. Saya pergilah dengan Tiausaha Agung PAK, Tiausaha Agung Keadilan, kemudian Isyamuddin Rais, NGO, daripada DAP, semua kita pergi 10 orang. Dalam pertemuan itu, bila naik ke tingkat berapa saya tak ingat, saya lihat ada sekalian pegawai-pegawai tinggi polis sambut kami dengan begitu penuh mesra. Saya rasa mereka pun rasa kerajaan nak bertukar pun. Nampak berlainan semua. Kemudian kita pun duduk sebelah, pegawai-pegawai polis duduk sebelah, pegawai tinggi semua ni bukan kecil-kecil. Pakai inspektor tu tukang buat kopi je. Lain tu bunga singkir, bunga lawang, ketih selang, semua hati ni tinggi-tinggi. WST 2439, Saga Hitam minta alih, emergency. WST 2439. Hadirin sekalian, dalam pertemuan tu mula-mula Ketua Polis Negara dia membuat ucapan. Tan Sri buat ucapan. Dia kata, ringkasnya lah, kita nak jadikan himpunan 12 Januari ini satu historic moment, satu detik yang paling bersejarah, dan segala kesilapan yang dilakukan oleh perbuatan polis sebelum ini akan diperbaiki dalam himpunan ini. Polis yang tak pakai nama di uniform tak ada lagi. Seperti perang kita tahu lah. Semua kena pakai uniform macam saya. Dia pun berdiri, tunjuk uniform dia dengan ada nama dan nombor-nombor sekali. Dan kita akan bekerja sama untuk bagi himpunan ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan balas. Saya berterima kasih karena semua himpunan di peringkat negeri berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan. Dan saya kata kita akan jadikan himpunan 12 Januari himpunan paling aman, tidak berlaku sebarang kerosakan harta awam. Dan inilah himpunan terakhir sebelum kami mengambil alih Putrajaya. Bila saya kata begitu, hadirin sekalian, semua polis depan tu senyum belakang, kecuali seorang tak senyum. Seorang, Isyamuddin Rais kata dia nampak seorang tak senyum. Saya tak nampak. Bila kita ambil alih Putrajaya nanti, kita panggil hak tak senyum tu. Kenapa kamu tak senyum pada hari itu? Saya dengar khabar dia ni baik dengan Rosma. Saya dengar khabar. Hadirin dihormati sekalian, datang hari himpunan, saya tak bimbang langsung kehadiran orang. Saya bimbang orang datang nak letak di mana. Cikgu Bat kata kami nak berlarak daripada Kampung Baru, Kelab Sultan Sulaiman. Pemuda Keadilan kata kami nak berlarak dari Musim Melayu. Kemudian orang grup R Royalty kata kami nak berlarak daripada KLCC. Kemudian orang Selangor pula kata kami dari Masjid Negara. Lebih kurang pukul 10 pagi OCPD dan Wangi telefon saya. Dia kata, orang ramai sangat ni, himpunan pukul 2. Sekarang ni di Masjid Negara dah ada 45,000 orang. Saya kata, tuan, saya pergi. Saya pergi sampai pukul 11.
Tengok-tengok lebih dari 15,000 lah. Saya kata jalan, 11,5 jalan dulu. Begitulah lepas itu semua kumpulan berjalan. Cuba lihat. Polis. Kemudian dengan Jabatan Aman, AMK, Depsi, Brigade Muslimat, sukarelawan menjaga aliran kenderaan begitu baik. Mereka bekerja sama beriring tangan. Ada tak berlaku kacau bilau pada hari itu? Ada kan? Jadi selama ini Persih 1, Persih 2, Persih 3 kacau bilau siapa yang buat? Siapa yang buat? Polis yang diarahkan oleh UMNO. Betul tak? Artinya kalau tak ada tembakan gas, inilah hujah saya semasa pertemuan menjelang Persih 2. Timbalan Ketua Polis Negara kata, kami tak ingin himpunan ini berlaku. Saya kata itu pandangan tuan. Dia bacalah akta polis dia. Saya kata kami rakyat Malaysia nak berkumpul di atas perlembagaan artikel 10 hak berhimpun. Dia bagi pandangan itu, kita bagi pandangan begini. Timbalan Ketua Polis Negara kata peniaga di Kuala Lumpur tak setuju orang ramai datang sebab mereka tak boleh berniaga. Saya kata peniaga yang tak setuju orang ramai datang, kumpul mereka, hantar mereka berniaga di Ulu Temeling, tempat tak ada orang. Sebab di situ boleh laku. Saya nampaklah pegawai polis nak ketawa, tapi buah ada pakai tutup mulut gitu je lah. Ketua Polis Wilayah pula, Datuk Singh, dia kata kita akan letak kawat berduri di depan kedai supaya orang ramai tak masuk. Saya kata tuan, bukan setakat dalam kedai. Kalau tuan lepaskan gas bedah mata, kandang babi pun kami masuk. Belum tentu babi dengan kami siapa yang lari lebih laju. Ada sekalian, hujah kita betul atau tidak? Bila tak ada gas bedah mata, aman atau tidak himpunan baru ini? Satu pasu bunga pun tak balik. Berjalan dengan baik. Utusan kata 40,000. 40,000 banyak lah utusan. Oi, 4,000 je. Pakar matematik kata lebih 700,000. Kehadiran yang begitu ramai, suasana aman. Dan ini memberi amaran. Dr. Mahathir dengan usaha hati. Tan Sri Musa Hasan dengan usaha hati. Kalau berlaku penipuan, rakyat Malaysia akan keluar ke jalan raya. Kalau tak berlaku penipuan, pilihan yang adil dan sama, tak ada masalah. Orang kata, oh bila pembangkang kalah, kita akan keluar jalan raya. Pah ni pakai kalah, kami dah biasa sangat dah. Betul ke tak? Kita bertanding jatuh 55, kalah. Kalau orang keluar ke jalan raya bukan kerana kalah, kerana penipuan. Sebab itu kita beri amaran kepada SPR, janji kerajaan jaga. Telahan kita, apa yang kita cakap selama ini, terutama hadap pemilih, pemberian IC secara tidak betul, sekarang terdedah melalui RCI, Royal Commission, yang dibuat hal IC di Sabah. Bahkan apa yang didedah lebih teruk daripada apa yang kita tahu. Rupanya yang kita tahu itu sikitnya. Yang didedahkan sekarang lebih dahsyat. Kad pengenalan dijual di kedai-kedai kopi. Siapa beritahu? Pegawai Daftaran Negara. Dia biasa ditahan di bawah ISA. Duduk kain kemunting dengan kami. Kita tanya dia, kenapa kamu ditahan di bawah ISA? Sedangkan kamu melakukan jenayah. Dia kata kalau didakwa di mahkamah, kami akan dedahkan siapa yang arah kami buat kad nalan palsu ini. Sekarang dia dipanggil oleh RCI, dia dedahkan. Bukan setakat itu saja, hadirin sekalian, IC jual di kedai kopi. Dan Tuan Mahathir mengaku dia beri 1 juta lebih
Kak Nalan. Dan dia kata Tengku Rahman beri lagi banyak. Tengku Rahman dalam kubur dia duduk. Contoh pergi ke Lostar sekarang. Pergi di langgar kubur Tengku Rahman. Pukul 12 malam Tengku Rahman cakap. Dia kata Mahathir muhung. Dia tiap malam pergi lah dengar. Kemudian terdedah nama Aziz Samsudin. Terdedah nama Megat Junid. Dah meninggal dunia. Bagaimana mereka beri kebenaran untuk memenangkan UMNO di Sabah. Betul tak? Cara menang tu haram, kerajaan ni pun haram. Hadirin sekalian, boleh, bukan tak boleh. Ada peraturan. Orang datang di sini, bekerja di sini, duduk di sini, kemudian boleh jadi rakyat. Ada peraturan, bukan tak ada peraturan. Setelah datang bekerja di sini beberapa tahun, berilah kad menalan merah, berilah kad menalan biru, mengikut peraturan-peraturan. Tapi di Sabah belum datang, kad menalan dah sampai. Boleh ke tak? Kita tengok ni, menggali kapet ni, geng-geng dipak ni, atau orang Pakistan ni, tuan-tuan tengok dia duduk kayu basikal, jual kapet tu, IC biru tu. Dia tahu bahasa Melayu dua perkataan saja. Darah ke janda ke? Kan ada. Di Pulau Pinang, mama-mama tu yang tu buka restoran dan sebagainya tu, money changer, yang duduk di sini sudah 60 tahun, 50 tahun, berniaga bayar berbagai cukai pada kerajaan, masih kad menalan merah. Kenapa? Sebab beri kad menalan biru pada mereka pun tak dapat ubah struktur politik di Pulau Pinang. Sebab DAP menang di Tanjung, menang di Jelutong, menang di Bukit Bendera, menang belas ribu. Kalau beri IC Puak Mamak ni pun tak boleh ubah undi banyak, maka kekal mereka dengan kad menalan merah. Artinya Pak Anugerahan kad menalan adalah tujuan untuk memenangkan UMNO BN. Betul ke tak ni? Wasak tak cara negara kita ditakdir sekarang? Wasak ke tidak? Ini yang berjalan sekarang. Hadirin sekalian, Arsia bongkar segala-galanya. Hadirin yang hormati sekalian, kita kata boleh nak anugerah pada awak Pulau Pinang, awak Indonesia, awak petani ke semua yang datang bekerja di sini, ikut tempo, ikut peraturan. Bukan daftar longo di Godang Pekan untuk menangkan Najib, daftar longo di Langkawi untuk menangkan BN di situ. Artinya anugerah kad kenalan ini tidak mengikut peraturan. Sebab itulah hadirin sekalian, setelah melihat keadaan itu, campur dengan penyelewengan hal keuangan. Sebab anak-anak muda sekarang, hadirin sekalian, anak muda seperti Cikgu Bat, anak muda seperti Rafizi Ramli, anak muda seperti Suhaizan Kayat, anak muda seperti Adam Adli, anak muda seperti Khalid Ismat, anak muda seperti Aisyah Sri Kandi, anak-anak muda sekalian, anak-anak muda bermaklumat. Betul ke tak? Mereka tahu komputer, kita tahu skenet, mereka tahu internet. Bukan macam dulu, bila cakap saja kerajaan nak menguatkan angkatan tentera supaya keselamatan negara terjamin, kita sokong. Betul, bagus. Beli kapal selam, kita sokong, bagus. Tapi anak muda cek sekarang ni, Australia beli kapal selam harga berapa, Argentina beli harga berapa, Singapura beli harga berapa, Pakistan beli harga berapa. Orang beli 6 bilion 4 biji, kenapa Malaysia beli 6 bilion 2 biji? Siapa curi tengah jalan? Mereka cek tengok, oh baginda 500 juta dalam pembelian kapal selam. Pasal apa muncul perempuan datang tu yang ni? Apa tugas dia? Oh, penterjemah. Adakah syarikat buat kapal selam tu perlu penterjemah daripada Perancis ke bahasa Inggeris?
Adakah mereka tak boleh cakap orang putih yang buat kapal selam ni? Orang buat kapal selam bukan dia kacang putih, bukan dia kapal lekau. Mana boleh nak perlu keluar translator? Cek punya cek, rupanya tentu yang ini hanyalah penyedap rasa. Betul, dia orang faham Hadirin sekalian. Kemudian orang yang cantik begitu, kenapa pula dibunuh? Kenapa letup dia? Orang cantik lawa, kalau tak mau beringat kami, bunuh apa? Bila dah terbunuh, dah timbul kes, kerajaan bertepatan tangkap. Tangkaplah, datang baginda dan 2 polis. Cara-cara dari sekalian, polis, inspektor dan korporal yang bunuh hantar tuya. Boleh tak polis bertindak tanpa arahan? Boleh tak? Siapa yang bunuh, mengarahkan polis bunuh hantar tuya? Jeng jeng jeng. Ini kalau film jeng jeng jeng. Kita nak tahu. Nak tahu tak siapa yang arah polis bunuh hantar tuya? Nak tahu, kena ambil alih Putrajaya. Kita akan siap film itu tidak lama lagi. Inilah hadirin sekalian kita lihat dalam televisi yang sekarang ditunjuk. Kementerian Pertanian, penternak ikan dapat berapa juta, yang buat kopok berapa juta, kesihatan buat klinik bidan dapat berapa juta. Tiap-tiap malam. Betul juta-juta tu. Adakah sampai kepada rakyat juta-juta ni semua itu? Sampai atau tidak? Maka lembu lah. Nak membanyakkan lembu supaya daging murah, bagus. 250 juta, bagus. Sampai dah duit lembu tu kepada rakyat, dapat ke Saleh Budu. Saleh Budu tu isteri suami menteri. Betul kan dia bela lembu? Betul. Dia bela lembu, dia beli kondo sama, dia guna untuk melancong sama, dia beli tanah sama. Artinya duit untuk pertanian membanyakkan lembu disalahguna. Betul kan? Ini orang muda-muda Ramli Lapas semua hidup buat kerja ni. Sekarang zaman orang bercakap soal good governance. Campur sana, campur sini, darab bahagi semua. 1 tahun wang negara kita bocor lebih daripada 20 bilion. Ada kata 25, ada kata 28, lebih 20 bilion bocor. Banyak tak 20 bilion tirih ni? Banyak kan? Oleh itu rakyat menganggap kerajaan yang ada sekarang sudah sampai expire date. Tarikh luput dia dah tiba. Tarikh luput dia bulan Mac akan datang. Susu tarikh luput bulan Mac. Kalau kamu minum lagi bulan Mei, senak puas atau tidak? Senak ke tidak? Jadi tarikh luput dia dah tiba. Oleh itu hadirin sekalian, mereka atau susu yang tarikh luput ini dah tiba, kita kena buang susu itu, beli tin baru. Boleh ke tak? Inilah saudara Leli UMNO yang hadir pada hari ini. Bukan kita nak tolak sangat, tapi kerana dah sampai ke tarikh luput. Itu je lah. Pasal buang apa je lah. Tidak elok lagi. Tapi dalam dah kalah. Betul Naji buat macam-macam, nak boleh dia minta maaf sana, minta maaf sini. Hari raya dia menarik, aku anak kampung, tidak apa-apa, beli cincin bini 24 juta. Oh, tak boleh lah. Mari depan wajina lo, semua ayo ready. Dia nak buat kerja lingkis siang. Ready for what? Orang bawah sini ready for change. Ini, are you ready? Yeah. Are you ready for the end? No. Okay. Balik memang. Sanggup Rosmah bolam kebang itu mana kita dah tahu. Sebab dari sekian. Orang kata ini kepada BN. Satu hari kalau Pakatan ambil alih, lakukan penyelewengan, sampai juga tarikh luput. Betul ke tak? Bila rakyat dah boleh tukar pemerintah dari sekalian, sekali dia tukar,
pemerintah yang lain naik kalau menyeleweng, mudah ditukar. Bila pemerintah sering bertukar, bila penyelewengan berlaku, itulah datang kebaikan kepada rakyat. Betul ke tak? Ini yang berlaku di negara-negara Eropah. Silap jatuh, naik oleh. Silap jatuh, naik oleh. Ini bunuh tentu yang naik. Curi duit, naik. Harga barang naik, naik lagi. Sekarang ni ada sekalian duduk di Kuala Lumpur. Kalau gaji 3,000 tu, alah, sudah masuk kumpulan yang cukup teruk. Anak saya tu kira perguam baru lah, gaji boleh tahan. Bawa kereta kecil tu, kereta apa tu? Bukan baby, Biba. Bila aksiden maka minta duit ke ayah, kena tampung. Habis tu lah, habis minyak, habis makan. Tu kalau pendapatan dari hadiah 10 dia dapat 500 punya sonong. 500. Hadis sekali 500 itu pun duit kerajaan, duit kita yang diberi untuk Nabi hati. Kita Pakatan Rakyat ada sekalian, duit-duit sekaligus itu ada, tapi kita nak tambah dalam bentuk yang lain. Misalnya PTPTN. Contoh hutang, anak hutang. Bila kerja aja kena bayar sebulan 200. Kalau kita tiadakan PTPTN, tak perlu bayar 200. Artinya sekolah itu telah tambah pendapatan RM200 sebulan. Betul ke tak? Betul ke tak ni? Macam kami di Selangor, air percuma RM11 dengan kupang 20 kubik meter. Artinya tiap bulan saya dah jimat RM11 setahun, 12 kali 11 dah RM120 lebih. Kalau elektrik kita turun pula, esok ni ada sekalian, katalah sebulan sekarang kita kena RM30. Dengan turun harga kita bayar RM15, RM5 sebulan. Kalau setahun berapa, kita kira-kira itulah program buku jingga kita itu. Setiap keluarga dapat jimat antara RM400 dengan RM600 sebulan. Boleh ke tak ni? Boleh jaya ke tak? Cuba. Selangor boleh, Pulau Pinang boleh. Sampai belum UMNO yang cukup UMNO. Jahat tak kira dia ni. Orang panggil gomo-gomo ke apa, betul? Dia beritahu, dia kata, Najib tinggallah Pulau Pinang. Raya Pulau Pinang dah selesai dengan lingkungan ini. Kamu pergilah tahan ini. Sebab daripada kejadian apa itu Lanam tu kan? Terus sekalian. Dan lain dia tengok, dia kata dia nasihat Najib tinggallah kita ini lain. Karena orang puas hati dengan pentadbiran dan cara jaga keuangan di Pulau Pinang itu. Betul ke tak? Esok di Selangor pun dia kata Najib kita ini lain. Mari Kelantan, Mutasarumah, pergilah nak lawan Teguh tu payah. Kita ini lain. Akhirnya nak gimana? Balik Mongolia aja lah. Hadirin hadirat sekalian, tanpa lengah, tanpa bercakap panjang lagi, kita harap tuan-tuan semua bersedia untuk hadapi biaya. Bersedia atau tidak? Bersedia atau tidak untuk menghadapi penipuan? Bersedia atau tidak untuk menegakkan kebenaran dalam perjuangan? Inilah kita harap anak-anak muda hadirin sekalian. Yang penting kita mau demokrasi adil, saksama, clear, bersih dan adil, bukan penuh dengan penipuan. Inilah harapan kita, dan saya ucap terima kasih kepada SAMM yang sudi mengundang saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.